jom cerita pasal evolusi sotong. Asal-usul sotong bermula daripada kumpulan yang jauh sebelum wujudnya ikan betulan belakang ataupun dinosaur, kira-kira 500 juta tahun yang lalu. Sotong berasal daripada satu kumpulan moluska, di mana moluska laut bercengkerang ni mirip Nautilus purba. Masa peringkat awal evolusi kumpulan sotong cephalopoda ni, cangkerang bertindak sebagai satu bentuk pelindungan daripada pemangsa lain. Tapi sepanjang ratusan juta tahun selepas kemunculan mereka dalam sejarah dunia, lama kelamaan struktur cangkerang tu dikurangkan saiz dia. Sebahagian cephalopod mula kecilkan cangkerang dan akhirnya struktur cangkerang ni hilang sepenuhnya. Jadi pengurangan struktur cangkerang merupakan titik penting yang menghasilkan pelbagai spesies sotong seperti sotong kurita, sotong katak dan sebagainya. Walau bagaimanapun, memang banyak radiasi adaptif yang berlaku sepanjang sejarah dunia yang menghasilkan kepelbagaian spesies sotong. Macam pada zaman Carboniferous, kita jumpa satu fosil, Silip simopodi, satu kumpulan sotong yang memang dah wujud sejak 300 juta tahun yang lalu. Kemudian menjelang zaman Jura, sekitar 164 juta tahun yang lalu, kita jumpa satu lagi, sotong purba, Protroctopus, menandakan ketahanan spesies mereka ini pada zaman yang dinosaur dah wujud, tapi selepas dinosaur pupus pun mereka masih muncul. Ini berkemungkinan sebab ialah mereka duduk dekat kawasan laut, di mana kawasan laut ni lebih orang kata terlindung daripada bencana iklim yang sangat dahsyat suatu ketika dahulu yang telah menyebabkan kepupusan dinosaur akibat hentaman asteroid. Tapi by that time, masa zaman Jura, memang struktur cangkerang yang menjadi lambang kepada cephalopoda purba tu memang dah dihilangkan. Dulu mungkin struktur cangkerang tu penting pada kumpulan cephalopoda untuk tujuan perlindungan, tapi sekarang dia dah bertukar. Evolusi menghasilkan leluhur sotong yang kali ini lebih fleksibel dan lebih pantas, sebab dengan kehilangan struktur berat macam cangkerang ni, mereka boleh bergerak lebih cepat dan badan lembut mereka membolehkan mereka menyelinap dekat lubang yang sekecil-kecil mana sekalipun. Dan sotong dapat satu strategi evolusi yang sangat bagus, iaitu kaedah penyamaran. Mereka boleh menukarkan pigmen pada kulit mereka untuk menghasilkan satu bentuk penyamaran di atas banyak bentuk permukaan, dekat atas pasir, dekat timunan batu karang dan sebagainya, membolehkan mereka melarikan diri daripada pemangsa mereka. Dan pada masa yang sama, sistem saraf sotong juga berevolusi, menghasilkan otak yang sangat besar relatif kepada badan mereka dan juga struktur saraf yang sangat kompleks menjalar ke sesungut mereka. Sebab dekat setiap sesungut mereka ni ada nerve cord, sistem saraf dekat sesungut yang secara relatifnya boleh bergerak separuh bebas daripada otak utama mereka. Apapun ciri ataupun struktur sotong yang pelbagai ni, dari sudut kulit yang boleh menyamar, kehilangan struktur cangkerang, sistem saraf yang sangat kompleks, menjadikan mereka sebagai invertebrata ataupun haiwan yang tidak bertulang belakang yang paling bijak di atas bumi.